Lama dah kita buat program ni daripada NGO Muslim Malaysia. Okey, satu pertubuhan, bukan kerajaan, yang memang dia bergerak ke seluruh Terengganu. Jadi di Kuala Neruh ni saya yang uruskan. Kita cari penerima yang memerlukan, terutamanya asnaf. Okey, dan kita juga cari golongan ibu tunggal. Kita cari juga golongan OKU. Kita cari juga golongan warga emas yang tak ada pendapatan yang sakit. Dan kita juga meneliti golongan B40 yang untuk kita bantu. Saya Amir bin Osman, wakil kepada penduduk Kampung Baloh, ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih tak terhingga kepada pihak Muslim Malaysia kerana turun di Kuala Neruh dan turun terus ke Kampung Tebu Air ataupun Baloh bagi sumbangan yang sangat-sangat meringankan beban, sangat-sangat memberi kelegaan kepada penerima pada petang ini. Terima kasih banyak. Jadi apa perasaan hari ni lah? Ada rasa apa lah. Suka lah? Suka. Terima kasih.